Itu, I bawa Catfluencer kita Pinches Tutti Pucha pergi Pet Expo. Ramai nak jumpa dia, so I bawa lagi sana. Tak pernah bawa kucing I keluar daripada rumah selain daripada pergi vet. So, waktu ni Pucha macam pelik. Kenapa dia dibenarkan duduk ruang tamu? Adik-adik dia yang lain semua kat dalam bilik kucing. Tiba-tiba masuk dalam carrier, dah dalam kereta. Panjang pergi KL, bising yang amat dalam kereta. Anak manusia I pun macam dah fed up sangat. Dia macam bila budak ni nak diam Tu check in Airbnb dulu sebab I tak nak pergi balik hari, nanti dia stress sangat. So kita orang tidurlah satu malam kat KL. Baiklah ada Airbnb yang buat murah untuk pet friendly punya. I bayar dalam 150 satu malam. Kau tengoklah dengan laki aku peluk non-stop sebab takut sangat. Tak tahu dia takut apa. Padahal sebelum ni kalau I bawa balik kampung ke apa, dia okey je. Tapi sejak dia ada adik-beradik ramai ni, bila dia tak nampak adik-beradik dia yang lain, dia jadi meroyan. Panjang malam dia punya merengek tu kalah anak manusia. Baby I tu umur 4 bulan pun tak ada menangis banyak sangat macam Pucha. Dia tengah busy cari adik-adik dia mana, dia tak jumpa. Pergi jamban tak boleh tutup pintu. Dia nak kena tengok I membuang semua segala projek dia nak tengok. Kadang-kadang dia nak masuk sekali join I membuang. After sleepless night, esoknya kita pergilah Pet Expo. By the way, Pucha dijemput tau. Siap naik pentas lagi. Bukan datang saja-saja. Nampak kucing stray macam ni yang nampak kepam-kepam ni pun boleh jadi Catfluencer and famous. Hanya kat sini dia akan tenang bila I peluk macam ni. Macam baby sangat. Letak atas meja nak bagi rasa treats pun tak nak, nyorok kat ketiak kita pula wangi kan. Faham je lah. Stay kat situ dalam 3 jam je, lepas tu gerak balik. And dia dah tak sabar nak balik rumah. Tak sangka ya, anak sulung I Pinches Tutti Pucha yang dulunya menyampah setiap kali I bawa balik adik baru untuk dia, sekarang sangat tak boleh berpisah dengan adik-adik. Sampai rumah terus nak masuk bilik kucing, nak jumpa semua adik-beradik dia, nak bau, nak lepaskan rindu.